Pernah tak anda rasa macam tertinggal? Anda buka media sosial, nampak kawan-kawan lama dah kahwin, ada yang dah beli rumah pertama, dapat kenaikan pangkat, melancong ke serata dunia. Tiba-tiba, satu perasaan berat muncul dalam hati. Satu suara halus berbisik, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku lambat sangat? Jika anda pernah rasa begini, ketahuilah bahawa anda tidak keseorangan. Perasaan ini adalah satu wabak senyap dalam masyarakat moden kita. Satu beban yang kita pikul tanpa kita sedari puncanya. Kita telah dididik untuk percaya kepada satu konsep masa yang sangat tegar, yang kita panggil masa jam atau clock time. Isnin hingga Jumaat, 24 jam sehari, 325 hari setahun. Dalam kerangka ini, hidup dilihat sebagai satu perlumbaan. Ada garisan permulaan dan garisan penamat. Ada checkpoint yang perlu dicapai pada umur tertentu. Graduasi pada umur 22, kerja stabil pada umur 25, kahwin sebelum 30, ada anak, beli rumah dan seterusnya. Mana-mana lencongan atau kelewatan dianggap sebagai kegagalan. Nilai diri kita diukur berdasarkan kepantasan kita mencapai penanda aras luaran ini. Tekanan ini mewujudkan kebimbangan, perbandingan yang tidak sihat dan perasaan tidak cukup baik yang berterusan. Tapi bagaimana jika saya beritahu anda bahawa keseluruhan konsep masa linear ini adalah satu ilusi, satu konstruk budaya yang mengehatkan potensi sebenar kita? Bagaimana jika ada cara lain untuk melihat perjalanan hidup kita? Satu perspektif yang berakar umbi dalam pemahaman alam semesta yang lebih mendalam. Video ini dicipta dengan niat, kasih sayang dan keprihatinan yang mendalam untuk membantu anda mengingati semula siapa diri anda yang sebenar. Hari ini kita akan membongkar ilusi masa ini dan meneroka satu konsep yang saya panggil masa kuantum, di mana tidak ada istilah terlambat atau tertinggal. Setiap detik, setiap cabaran dan setiap kelewatan adalah persediaan yang sempurna untuk takdir agung anda. Bersedia untuk mengubah perspektif anda selamanya. Penyelesaian kepada perasaan cemas kerana tertinggal ini terletak pada satu anjakan paradigma yang radikal. Kita perlu beralih dari memahami masa sebagai satu garisan lurus kepada memahaminya sebagai satu dimensi yang fleksibel dan penuh dengan potensi, sama seperti yang diterangkan dalam fizik kuantum. Dalam dunia kuantum, masa bukanlah satu anak panah yang bergerak ke hadapan tanpa henti. Sebaliknya, semua kemungkinan wujud serentak dalam satu medan tenaga yang tidak terhingga. Masa depan, masa kini dan masa lalu saling berkaitan. Dari perspektif ini, hidup anda bukanlah satu perlumbaan, tetapi satu proses pembukaan atau unfolding yang suci. Fikirkan tentang ulat beluncas. Adakah ulat beluncas itu lambat kerana ia belum menjadi rama-rama? Tentu tidak. Ia sedang melalui fasa yang penting dalam kitaran hidupnya. Apabila tiba masanya, ia akan membina kepompong. Dari luar, nampak seperti tiada apa yang berlaku. Kelihatan pegun, statik, malah mungkin seperti satu kematian. Tetapi di dalamnya, satu transformasi yang ajaib sedang berlaku. Seluruh struktur ulat beluncas itu larut menjadi sup genetik. Satu keadaan huru-hara sebelum ia menyusun semula dirinya menjadi makhluk bersayap yang indah. Fasa pegun atau stagnant dalam hidup anda adalah fasa kepompong anda. Ia bukanlah tanda kegagalan atau kelewatan. Ia adalah fasa penyusunan semula dalaman yang amat diperlukan. Tenaga anda, kebijaksanaan anda dan kekuatan anda sedang disatukan semula di sebalik tabir, menyediakan anda untuk fasa seterusnya. Malah, kelewatan ini selalunya adalah satu bentuk perlindungan ilahi. Alam semesta atau Tuhan sentiasa berkonspirasi untuk kebaikan tertinggi anda. Kadang-kadang, peluang yang anda sangat inginkan tidak diberikan kepada anda bukan kerana anda tidak layak, tetapi kerana anda belum bersedia, anda belum
Mungkin jika anda mendapat pekerjaan idaman itu setahun yang lalu, anda tidak mempunyai kematangan emosi untuk mengendalikannya dan akhirnya akan mensabotaj diri sendiri. Mungkin jika anda bertemu pasangan hidup anda 5 tahun lalu, anda belum lagi menyembuhkan luka lama dan akan merosakkan hubungan itu. Kelewatan adalah rahmat tersembunyi. Ia adalah tempoh penangguhan yang memberi anda ruang untuk membina kapasiti dalaman, kekuatan dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menerima dan mengekalkan berkat yang bakal tiba. Anda tidak pernah dinafikan, anda hanya sedang disediakan. Jadi, dari mana datangnya tekanan untuk tergesa-gesa ini? Mengapa kita rasa cemas apabila garis masa kita tidak sepadan dengan orang lain? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separasedar kita. Menurut ahli neuroscience, 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi harian kita dikawal oleh program yang tersimpan dalam minda separasedar. Program-program ini dibentuk sejak kecil melalui apa yang kita lihat, dengar dan alami daripada keluarga, masyarakat dan budaya. Kita telah diprogramkan untuk percaya bahawa nilai kita bergantung pada pencapaian luaran. Kita diajar untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap kali kita merasa kalah ataupun tertinggal, satu jejak emosi tercipta dalam sistem saraf kita. Lama-kelamaan, jejak-jejak ini membentuk satu identiti teras yang berbisik, aku sentiasa di belakang. Aku tak cukup pantas, ada sesuatu yang tak kena dengan aku. Identiti ini menjadi penapis yang mewarnai cara kita melihat dunia. Walaupun ada bukti kejayaan di sekeliling kita, minda kita akan secara automatik mencari bukti yang mengesahkan kepercayaan teres ini. Ini adalah satu kitaran sabotaj diri yang didorong oleh ketakutan. Ketakutan tidak diterima, ketakutan tidak disayangi, ketakutan dianggap gagal. Untuk memecahkan kitaran ini, kita tidak boleh hanya berfikir secara positif. Kita perlu mengubah identiti teras ini pada tahap yang paling asas. Kita perlu memprogram semula minda separasedar kita dengan kebenaran yang baru. Kebenaran bahawa garis masa kita adalah unik dan sempurna. Kebenaran bahawa setiap bahagian perjalanan kita mempunyai tujuan. Ini bukan sekadar angan-angan. Ia adalah satu proses yang disokong oleh sains. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dalaman kita, iaitu pemikiran dan perasaan kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Apabila anda mengubah kepercayaan anda dari aku terlambat kepada aku sedang dalam proses persediaan, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengubah biologi anda untuk sejajar dengan realiti yang baru. Jadi, bagaimana kita boleh mula melakukan anjakan ini secara praktikal? Ia bermula dengan mengubah soalan yang kita tanya pada diri sendiri. Minda kita adalah enjin pencari yang sangat berkuasa. Apa sahaja soalan yang anda berikannya, ia akan mencari jawapannya. Apabila anda bertanya, mengapa aku belum sampai lagi? Atau, kenapa semua orang lebih berjaya daripadaku? Minda anda akan segera mencari semua bukti untuk menjawabnya. Ia akan mengingatkan anda tentang semua kegagalan masa lalu, semua kekurangan anda dan semua sebab mengapa anda tertinggal. Ini adalah satu lingkaran yang menarik anda lebih dalam ke dalam frekuensi kekurangan dan keputusasaan. Langkah pertama yang paling berkuasa ialah dengan sengaja mengubah soalan itu. Gantikan soalan yang melemahkan itu dengan soalan yang memperkasakan. Mulai hari ini, setiap kali anda merasa cemas tentang kemajuan anda, berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam dan tanya soalan ini. Apakah yang sedang disediakan untukku melalui fasa ini? Atau, apakah kemahiran, kekuatan atau kebijaksanaan yang sedang aku bina sekarang yang akan aku perlukan untuk masa depanku? Soalan ini serta-merta mengubah perspektif anda.
mengalihkan fokus anda dari apa yang tiada kepada apa yang sedang dibina. Ia mengubah anda dari mangsa keadaan kepada pelajar kehidupan. Ini berkait rapat dengan kesan pemerhati ataupun observer effect dalam fizik kuantum. Dalam eksperimen celah berganda yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga apabila ia tidak diperhatikan. Tetapi saat ia diperhatikan, ia runtuh menjadi satu zarah di satu lokasi yang spesifik. Dengan kata lain, tindakan memerhati itu sendiri mempengaruhi realiti. Begitu juga dengan hidup anda. Apabila anda memerhati hidup anda melalui lensa kekurangan dan keterlambatan, anda secara aktif mengukuhkan realiti tersebut. Tetapi apabila anda memilih untuk memerhati hidup anda melalui lensa persediaan dan kepercayaan, anda mula mengaktifkan potensi yang berbeza dari medan kuantum. Anda menjadi pemerhati yang sedar, yang memilih untuk melihat tujuan di sebalik setiap peristiwa. Ini bukan tentang menipu diri sendiri, tetapi tentang memilih untuk berhubung dengan kebenaran yang lebih tinggi tentang perjalanan jiwa anda. Untuk benar-benar mengukuhkan anjakan ini, kita perlu melangkah lebih jauh daripada sekadar mengubah pemikiran. Kita perlu merangkul satu konsep yang sangat mendalam, perspektif diri masa depan anda. Bayangkan seketika versi diri anda yang telah mencapai semua impian dan matlamatnya. Diri anda yang hidup dengan penuh keyakinan, ketenangan dan rasa syukur. Versi diri anda yang telah merealisasikan potensi tertingginya. Dalam medan kuantum, versi diri anda ini bukan lagi sekadar angan-angan. Ia adalah satu potensi elektromagnetik yang benar-benar wujud. Ia sudah wujud sebagai satu set kemungkinan yang menunggu untuk anda selaraskan. Sekarang, cuba lihat kehidupan semasa anda dari mata diri masa depan ini. Dari sudut pandang mereka yang sudah berjaya, adakah mereka akan melihat kelewatan anda sekarang sebagai satu kegagalan? Tidak. Mereka akan melihatnya dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Mereka akan faham sepenuhnya mengapa setiap cabaran itu perlu. Mereka akan nampak bagaimana perpisahan yang menyakitkan itu mengajar anda tentang cinta diri. Bagaimana kehilangan pekerjaan itu memaksa anda untuk menemui bakat terpendam anda. Bagaimana tempoh kesunyian itu mengajar anda untuk mendengar suara hati anda. Dari perspektif mereka, setiap langkah, termasuk langkah yang terasa seperti ke belakang, adalah bahagian penting dari algoritma yang membawa kepada kejayaan mereka. Garis masanya sempurna. Tiada apa yang perlu diubah. Rasa tergesa-gesa dan cemas yang anda rasakan sekarang datang dari ego anda, dari bahagian diri anda yang terperangkap dalam ilusi masa linear dan perbandingan. Ia datang dari ketakutan. Tetapi diri masa depan anda beroperasi dari frekuensi yang berbeza sepenuhnya, frekuensi kepercayaan, pengetahuan dan ketenangan. Mesej utama di sini adalah anjakan dari menginginkan kepada menjadi. Selama mana anda beroperasi dari tenaga menginginkan sesuatu, contohnya, saya mahu jadi berjaya, anda sebenarnya sedang menghantar isyarat kepada alam semesta bahawa anda belum berjaya. Anda mencipta jurang getaran antara diri anda sekarang dan apa yang anda inginkan. Alam semesta tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa anda. Ia bertindak balas kepada frekuensi atau getaran yang anda pancarkan pada setiap saat. Untuk menarik realiti diri masa depan anda perlu menjadi padanan getaran untuknya. Anda perlu mula berfikir, merasa dan bertindak seperti mereka sekarang. Ini adalah hukum resonance. Apabila anda mula memancarkan frekuensi kepercayaan dan ketenangan, anda secara automatik akan menarik orang, peluang dan situasi yang beresonansi dengan frekuensi tersebut. Anda berhenti mengejar dan mula menarik.
Langkah seterusnya adalah untuk mengintegrasikan kebenaran ini ke dalam kehidupan harian anda. Pengetahuan intelek sahaja tidak mencukupi. Transformasi sebenar berlaku apabila ia menjadi sebahagian daripada cara anda hidup. Ini memerlukan amalan yang konsisten. Saya ingin mencadangkan satu amalan mudah tetapi sangat berkesan yang boleh anda mulakan esok pagi. Apabila anda bangun, sebelum anda mencapai telefon anda, sebelum minda anda mula berlari dengan senarai tugasan dan kebimbangan, ambil masa 5 minit. Tutup mata anda dan tanya diri anda, bagaimana perasaan diri masa depan saya yang telah berjaya dan bahagia? Adakah mereka merasa tenang, yakin, bersyukur, gembira? Pilih satu perasaan teras. Mungkin hari ini anda memilih ketenangan. Kemudian jangan hanya fikir tentang ketenangan itu. Jana perasaan itu dalam badan anda sekarang. Rasakan ia mengalir melalui setiap sel anda. Hirup ketenangan, hembus keluar segala kebimbangan. Selama 5 minit, jadilah penjelmaan ketenangan itu. Dengan melakukan ini, anda sedang melatih semula otak dan badan anda untuk biasa dengan keadaan emosi yang baru. Anda sedang membina laluan saraf yang baru dan mengubah tanda tangan elektromagnetik anda. Anda sedang memulakan hari anda bukan dari keadaan kekurangan, tetapi dari keadaan kelimpahan. Amalan ini bukan tentang berpura-pura. Ia adalah tentang mengingati. Anda mengingati semula keadaan semula jadi jiwa anda sebelum ia ditutupi oleh lapisan keraguan dan ketakutan masyarakat. Lakukan ini setiap hari. Ada hari yang anda mungkin rasa lebih mudah, ada hari yang mungkin lebih sukar. Tidak mengapa. Yang penting adalah niat dan usaha yang konsisten. Apabila anda keluar dari rumah, bawa perasaan itu bersama anda. Apabila berhadapan dengan cabaran di tempat kerja, tanya diri anda, bagaimana diri masa depan saya akan menangani situasi ini? Dari kebijaksanaan mereka, dari ketenangan mereka, anda akan dapati bahawa anda mula membuat keputusan yang berbeza dan bertindak balas terhadap dunia dengan cara yang baru. Saya ingin menjemput anda untuk berkongsi di ruangan komen di bawah. Apakah satu perasaan atau kualiti diri masa depan anda yang akan anda amalkan mulai itu hari ini? Dengan mengongsinya, anda menguatkan lagi komitmen anda. Sudah tentu dalam perjalanan ini akan ada hari-hari di mana keraguan dan corak pemikiran lama akan kembali. Anda mungkin akan melihat sesuatu yang mencetuskan semula perasaan tertinggal itu. Ini adalah normal dan dijangka. Fikiran ego anda telah beroperasi dengan cara ini selama bertahun-tahun. Ia tidak akan hilang dalam sekelip mata. Kuncinya di sini bukanlah untuk melawan atau marah pada diri sendiri. Melawan fikiran ini hanya akan memberinya lebih banyak tenaga. Sebaliknya, pandanglah ia sebagai radio lama. Anda telah menukar stesen frekuensi anda kepada frekuensi diri masa depan. Tetapi kadang-kadang isyarat dari stesen lama, frekuensi ketakutan dan kekurangan masih masuk dan menyebabkan bunyi statik. Apabila ini berlaku, tugas anda adalah dengan tenang dan lembut menala semula radio anda. Akui pemikiran lama itu. Katakan, hai kerisauan, aku nampak engkau. Terima kasih kerana cuba melindungiku tetapi aku selamat. Aku memilih untuk mempercayai perjalananku. Kemudian, dengan sengaja kembalikan fokus anda kepada perasaan yang telah anda amalkan. Kembali kepada soalan, apakah yang sedang disediakan untukku melalui ini? Ini adalah amalan penyerahan diri ataupun tawakal dalam konteks yang moden. Ia adalah kepercayaan radikal bahawa ada satu kebijaksanaan yang lebih besar sedang bekerja dalam hidup anda. Di Barat, mereka memanggilnya divine timing. Dalam tradisi kita, kita faham bahawa setiap daun yang gugur pun adalah dengan izinnya. Garis masa anda bukanlah satu kesilapan. Ia adalah satu rekaan yang sempurna, yang ditenun dengan benang-benang pengalaman yang direka khusus untuk evolusi jiwa anda.
Menstabilkan keadaan baru ini memerlukan kesabaran dan belas kasihan terhadap diri sendiri. Anda sedang membongkar program bertahun-tahun lamanya. Raikan setiap kemenangan kecil. Raikan setiap kali anda berjaya menukar soalan anda. Raikan setiap saat anda memilih kepercayaan berbanding ketakutan. Setiap kali anda melakukannya, anda mengukuhkan laluan saraf yang baru. Anda menjadikan frekuensi baru ini sebagai keadaan default anda. Dan dari keadaan inilah keajaiban mula berlaku, bukan kerana anda memaksa sesuatu terjadi, tetapi kerana anda telah menjadi orang yang bersedia untuk menerimanya. Jadi, kita telah meneroka satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita bermula dengan membongkar ilusi masa linear, tekanan budaya yang membuatkan kita merasa tertinggal. Kita belajar bahawa hidup bukanlah satu perlumbaan, tetapi satu proses pembukaan yang suci, sama seperti ulat beluncas yang menjadi rama-rama. Kita memahami bahawa kelewatan selalunya adalah satu bentuk persediaan dan perlindungan ilahi, memberi kita masa untuk membina kapasiti dalaman yang diperlukan untuk takdir kita. Kita kemudiannya melihat bagaimana kepercayaan teras tentang keterlambatan ini diprogramkan dalam minda separa sedar kita, dan bagaimana kita boleh mula memprogramkannya semula dengan mengubah soalan yang kita tanya pada diri sendiri, dari mengapa belum lagi kepada apakah yang sedang disediakan untukku. Kita menghubungkan ini dengan prinsip sains kuantum seperti kesan pemerhati, di mana fokus kesedaran kita membentuk realiti kita. Kita mendalami lagi konsep diri masa depan, memahami bahawa versi diri kita yang berjaya sudah wujud sebagai satu potensi dalam medan kuantum. Tugas kita bukanlah untuk mengejar mereka, tetapi untuk menjadi padanan getaran dengan mereka, dengan beralih dari tenaga menginginkan kepada menjadi. Kuncinya adalah untuk merasakan perasaan masa depan kita pada masa kini. Akhir sekali, kita membincangkan cara untuk mengintegrasikan amalan ini setiap hari dan bagaimana untuk mengatasi keraguan yang tidak dapat dielakkan dengan belas kasihan dan ketekunan. Mesej teras yang saya ingin anda bawa dari video ini adalah ini. Anda tidak pernah terlambat. Anda tidak pernah tertinggal. Anda berada tepat di mana anda perlu berada, melalui pengalaman yang tepat yang anda perlukan untuk menjadi orang yang anda ditakdirkan untuk jadi. Lepaskan tekanan garis masa orang lain. Peluk garis masa unik anda sendiri dengan kepercayaan dan kesabaran. Setiap detik dalam hidup anda adalah berharga. Setiap cabaran adalah guru. Setiap kelewatan adalah rahmat. Mulai hari ini, buatlah komitmen untuk mempercayai proses anda. Anda sentiasa dan akan sentiasa tepat pada masanya.